Assalamualaikum sahabat. Saya nak keringkan lagi sikit je ni. Lepas tu nak curahkan terus dalam ni telur. Saya buat cara lagi satu tu. Saya letak sekeping bawang merah, bawang putih, cili bawang. Tak banyak pun bahan dia, simple malam-malam ni. Bawang merah, bawang putih, cili bawang, sekeping, garam, gula dan sedikit ajinomoto lah. Saya malam ni sayur dan tu dulu guna ajinomoto sebab saya tak letak di sini. Saya nak ambil dekat je, nak cepat. Kalau letak di sini bukan tak muat kan. Kalau letak di sini selalulah saya guna cukup rasa. Ni kadang-kadang kan. Dekat tu. Yang dekat ni ajinomoto. Bukan makna saya guna ajinomoto kan. Saya saja kan. Okay guys, ini dah 1 minit lebih dah. Dia sekejap je masa tu. Kita anggap tak nak lama lah, sekejap lah. Padahal nak tunggu 1 minit ni pun sekejap je. Sekarang dah 2 minit dah. Tutup api. Gambar. And then bismillah, guna tangan kiri sebab tangan kanan pegang ni handphone. Sebab saya bukan keridal. Okay guys, bismillah. Wow, tapi muat ke ni? Wah, tumpah guys. Tumpah. Sorry. Tak apa, yang tumpah tu kita lap. Okay. Kesilapan yang tak diduga lah. Saya makan dengan ni. Kejap nak intai tanpa tunjuk. Banyak jugalah, macam 3-4 sudu. Tak apa, nanti saya sebab pinggan ni berbentuk daun. Dia ada lubang yang ni kan. Dia ada sisi tepi tu kan yang kecil. Okay guys. Tak apa, kita live je. Maksudnya terus masuk video live je, tak ada edit saya. Okay guys, nanti saya letak dalam pinggan lain balance tu. Nampak ke kat sini tumpah. Okay.